berapa kilometer? Kalau saya lari, banyaklah kilometernya. Yang saya jalan biasa dalam 4 ke 5 kilometer lah. Alah, kesiannya. Dekat Brunei belum lagi. Belum ada lagi. Tapi saya betul, lama betul tak buat kat Brunei. Kebanyakan peminat Brunei turun. Peminat Brunei turun Malaysia. Saya konsum suplemen apa? Tadi saya tunjuk jap. Ini pagi-pagi. Saya ambil ni dulu. Sebelum exercise atau hari-hari saya nak start, saya ambil Bio Essence saya. Sebab apa? Ni banyak bantu saya bagi energy. Energy, cantikkan kulit. Lepas tu saya ada gastrik kan. So dia ada aloe vera, bagus untuk saya punya masalah gastrik tu. Dia soft kan. Genting bila? Okay, genting pada 5 hari bulan Julai ni dengan 6 hari bulan Julai. Saya buat 2 malam. Kalau betul-betul nak tengok konsert saya, datang yang Julai ni. Itu je konsert saya solo. Kalau nak pergi Singapura pun boleh, 26 Julai. Konsert tradisional belum lagi. Tahun ni tak ada konsert tradisional. Tapi saya masukkan tradisional punya elemen ataupun segmen dalam konsert-konsert saya yang di Genting ada sikit. Tapi kita buat modern sikit. Dengan di Singapura ada traditional segmen. Buku biografi, botol biografi, tunggu Kak Rosie free sikit. Kak Rosie ni non-stop, okay? Dia lagi busy daripada saya. Dia tengokkan saya, dia tengokkan yayasan juga, bantu. Semua dia buat. Oh, siapa yang tak pernah miss konsert saya, terima kasih banyak-banyak. I love you so much. Sebab, apa tahu? Sebab you all lah penyumbang kepada saya punya semangat selama saya atas pentas tu 3 jam. Cendol, tak sabar nak jumpa. Yay. Thank you. Tapi nyanyi lagi lagu rock? Rahsia. Agak-agak you all boleh agak tak? Kesinambungan tu. Mungkin nyanyi? Datang je lah. Tak payah tanya banyak-banyak. You all datang confirm you akan suka insyaAllah. Siapa nak beli masih ada lagi tau tiket. Bergegar. Sorry sebab saya tengah ni. Saya tengah biswak. Laju. Teringin nak pergi konsert. Jom. Masih ada lagi. Tiket you all boleh pilih. Daripada 100 lebih ada. Sampai yang 300 ada. Nak VIP, nak lagi dekat. Mahal lah sikit. Genting ni bukan sebab apa. Saya environment dia berbeza kan. Dekat atas bukit. And then kalau ada family tu, diorang ambil kesempatan untuk bawa keluarga bercuti. Kat sana kan ada taman, apa orang kata? Theme park. Theme park yang boleh bawa anak-anak ke sana. Kan, suasana dia berbeza. Sebenarnya daripada KL dalam 45 minit atau setengah jam aja. Depends. Okey lah, tak adalah sampai 2-3 jam. Beli Izu kalau nak beli dekat www.tiket.asia. Tiket Asia. Afia sentiasa ada lah. Kalau saya buat konsert, dia akan sentiasa ada. Oh, surau dia kecil. Allahu Akbar. Kena cepat-cepat ambil turn lah kot kan. Memanglah kalau tempat awam ni, susahlah kita nak
Ini. Itu pun saya beritahu juga pada penganjur. Peminat-peminat saya nak tengok konsert, mesti diorang akan nak solat ke apa. So, pastikan surau tu ada untuk peminat saya. Jamak cukup tak? Marhalah tu. Afia 7 tahun. Alhamdulillah. Sarawak please. InsyaAllah, insyaAllah. Rindu kan? Sabah Sarawak. Dah lama betul saya tak buat konsert kat sana. Nantilah ya. Okay. Jomlah tengok konsert saya. At least kalau orang tak pernah tengok konsert saya, sekali seumur hidup kena pergi tengok lah. And then baru you all feel macam mana experience dia. Kan? Kalau ada kemampuan, insyaAllah. Love you too. Kundan Sang, bestnya. Saya tak tahu kalau tiket kali ni ada Atome tak? Betul kan Atome? Last year ada Atome. Umur saya 46 tahun, ya, 46. Saya akan buat ni dalam kadang-kadang 1 jam, 45 minit. Saya nak lari boleh tapi nanti you all punya kamera lagi bergegar. Saya naikkan gradient dia. Next year ada konsert tak? Tak sure lagi. Kadang-kadang benda ni dia datang offer tu tiba-tiba. Macam Genting ni pun kan. Last year saya dah buat dah sebenarnya. Lepas tu saya ingat dia orang nak relax lah buat artis lain kan. Tapi dia offer saya pula lagi sekali. Dan saya tengok Julai je lah yang okey sebab dia dah masuk pertengahan kan. Dan lepas tu saya nak concentrate dengan album tradisional saya. Saya kata okey lah, Julai. Itu yang jadinya konsert ni lagi. Betul. Mungkin konsert tradisional, mungkin tahun depan. Tapi saya tak tahu lagi. Mungkin 1 tahun lagi. Tahun 1 kali lagi, 1 tahun seterusnya lagi ke. Siapa birthday je lah, kita datang Genting. Saya nak nyanyikan lagu Happy Birthday untuk awak. Thank you NH7. Kita jumpa dekat Genting. Saya consume View Essence. Saya consume View Essence tadi. Sekarang saya dah buat 32 minit. Hai orang Brunei. Ramai tadi yang tanya lagi berat saya berapa. Dalam 62, 63. Saya kata sikit je lagi. Saya nak 60 pun jadilah. Tapi insyaAllah konsert nanti dia jatuh. Dia turun lagi. Nak beli tiket? Cepat beli sekarang. Hai orang Sarawak. Tinggi saya berapa? 164. Macam tu lah lebih kurang. Nervous tak nak konsert? Ada nervous. Mesti kena ada. Birthday kita sama. Hai Capricorn.
Berapa kilo turun? Saya baik tak buka beg kuning tau. Boleh cerita lebih sikit. Saya daripada cecah 80, sekarang 62, 63. Banyak saya happy sebab badan saya ringan. Saya tak sakit lutut. Saya pakai baju pun saya rasa selesa sangat. Saya lagi aktif. Suara saya pun orang cakap lagi bila saya makin kecut ni, suara saya jadi halus. Oh, betul juga Sebab masa badan saya chubby, mungkin kita punya saluran pernafasan pun dia jadi sempit juga kot. Ataupun tak tahu saya akan cuba nyanyi dengan sekuat sedaya upaya. So suara saya jadi macam kita besarkan kan. Tapi suara saya memang dah matang. Saya boleh suara yang besar, tebal. Bass saya tu makin tebal dah. Kita sama umur dan sama tinggi. Wah. Okay. Saya dulu masa muda masuk universiti mana? Saya memang cita-cita kalau tak jadi penyanyi masuk universiti lah. Melanjutkan pelajaran. Tapi saya masuk URTV. Masuk U juga. Tak adalah, saya tak sambungkan pengajian saya ke peringkat universiti. Saya dah pilih jalan hidup saya menjadi anak seni. Tapi saya still dapat berbakti dengan student, dapat jumpa student, dapat masuk universiti. Tapi cara berbeza lah kan. Masing-masing punya perjalanan. Diana, janganlah cakap macam tu. Kita boleh tak terlambat lagi kalau nak kecilkan badan. Ya, URTV. Itulah universiti kehidupan. Betul. Hidup kita ni sampai ke liang lahat pun kita belajar lagi. Oh, mak sama dengan umur saya. Wah, anak-anakku. Saya, jaga makan juga. Exercise kena lebih. Kena rajin ambil suplemen yang bagus, yang baik, yang sesuai untuk badan. Berapa speed? 5. Saya memang jalan laju. Saya jenis jalan laju, Datuk K pun jalan laju. Lebih bagus jalan laju kan? Rasulullah pun jalan laju. Dia tak jalan slow. Dia jalan, orang yang jalan, baginda jalan laju. Bagus, ada yang buat Zumba. Hilangkan double chin? Ya. Saya pun ada juga double chin. Tapi bila dah surut ni, double chin saya pun masih kurang. Betul, cut sugar lagi bagus. Terbaik cut sugar. Tapi ramai orang tak boleh nak cut sugar. Dia punya cabaran dia luar biasa. Ada orang boleh, Masya Allah, Tabarakallah, hebat. Potonglah, jangan ambil karbo. Sebab karbo tu dia bertukar kepada sugar juga. Saya portion lah, saya kurangkan. Portion semua saya kurang. Protein shake. Saya pernah cuba, tak bohong. Saya pernah cuba tapi saya tak konsisten sebab saya ni orangnya yang benda-benda yang simple je saya suka buat. Contoh, saya punya View Essence. Lepas tu saya punya Grain Me Up. Sebab Grain Me Up ni, bila saya nak ganti makanan saya, nak ganti breakfast ke, saya nak ganti lunch ke, saya ambil lah Grain Me Up saya.
Pemakanan supplement dah. Nak suruh saya share ke? Nanti you all lari. Tak apa, saya letak je. Siapa nak beli, beli. Siapa tak nak beli, it's okay. Sebab ramai yang tanya kan, Tok T, ambil apa, makan apa? Okay, siapa yang ada kat sini, tengok nak beli, beli. Apa yang saya share tadi, Grammy Out saya, U-Essence saya, Bunes pun saya amalkan. Sebab sekarang ni ramai orang batuk kan. Okay, siapa nak beli, boleh beli. Siapa tak nak beli, sudah tak apa. Okay. Nasi berapa kali sehari? Saya kebanyakan 1 kali sehari lah. Nasi. 1 kali sehari. Tapi kalau hari untuk saya, orang kata off day diet kan. Off day jaga makan saya kan. Saya akan makan 2 kali. Tengok pada menu lah. Kalau sedap saya makan 2 kali round. Tapi kalau biasa saya memang makan sekali je. Ataupun saya memang jenis suka rata lauk. Saya tak makan nasi tak apa. Tapi lauk saya kalau sedap saya boleh rata banyak. Saya sekarang 62 ke 63. Macam tu dia start kat situ. Tapi insyaAllah ni konsert ni dia akan turun lagi. Ya. Dataran raut tu lama sangat weh awak ni. Awak lama sangat. Konsert saya dekat dataran raut tu masa saya konsert Siti Nurhaliza on tour yang percuma tu kot. Hak tu lama gila. Dah kena pergi yang sekarang dah. Dah berlain dah. Jangan kurus sangat. Okey, Datuk K pun cakap, jangan kurus sangat. Sebab dia tak mahu. Tak suka saya lepeh. Maksud tu saya kena exercise. Muay Thai bila 2 kali seminggu. 2 kali seminggu saya akan buat Muay Thai boxing. Gym. Sebab itu adalah saya punya sukan kegemaran saya. Berapa lama Siti Turunan 2? Berapa lama? Setahun lebih juga. Start daripada last year. Cycling belum lagi. Allah. Saya nak cycling balik semula memang betul. Saya nak cycling balik. Saya memang nak cycling balik. Tapi tengah cari waktu yang sesuai. Sebab sekarang ni masa untuk saya fokus dengan konsert saya. Kalau masuk beg kuning kena tunjuk produk weh. Nanti kena. Ni ya. Makan View Essence ni ya. Kalau nak bertenaga, sihat. Kalau nak energi luar biasa, cantik dalaman luaran untuk wanita-wanita, ambil ni. Jangan malas-malas ya. Ya sayang. Jangan malas-malas nak jaga kesihatan dalaman luaran ya. Cak. Ya. Saya dah buat 42. Saya pause. Saya tak tahu saya nak buat apa. Saya nak buat exercise tapi nak buat live juga. Ayo. Muka dah merah sangat dah. Tengoklah banyak benda nak buat kan. Peningnya. Macam
Macam tu lah, saya pun pening. Nak buat apa saya tak tahu. Ada straight me buat. Bila nak workout dia tu lah. Sekejap. Kita tak payah live lah ya. Saya workout dulu. Atau saya tinggalkan suara VO saja. VO tengoklah saya punya gym ni. Dia tanya saya nak workout ke tak nak workout ni. Kejap. Ya. Kenapa yang? Apa dia? Ibu exercise lah. Kita buat tu saya. Okay. Hai. Okay lah, macam ni saya tak boleh fokus saya punya exercise. Bye-bye. Bagi saya exercise dulu ya. Tidak. Saya punya timing lari. Saya exercise dulu ya. Bye.